Ni soalan ni memerlukan critical thinking yang mungkin lagi dalam lah Ya kan. ke? Mungkin pada saya lah kan, sebab saya ingin menyoalkan tentang isu ataupun kemenangan kerusi waktu PLN Johor yang lalu. Waktu PLN Johor tu BN menang 40, Okey. PH 12, PN Ya. 3 dan Ya. Muda 1. Ya. Tapi PRU 15, PRU Okey. berbanding dengan PRU Ya. tahun 2022 lah. Ya. BN 9 kerusi parlimen, Okey. PH 14 kerusi parlimen, Okey. PN 2 dan dan Muda 1. Dan melihat kepada statistik dan data yang saya ada sekarang, kerusi marginal yang dimenangi yang incumbent atau penyandangnya adalah Perikatan Harapan. Ini adalah kerusi-kerusi marginal yang mungkin memberikan peluang untuk Barisan Nasional kembali menawan balik, adalah seperti di Tebrau, Okey. di Segamat, di Seri Gading, Batu Pahat, Okey. Muar dan juga Mersing. Mungkin Saudara Azim boleh bagi bagi your wisdom lah, ataupun peluang kemenangan di kursi-kursi tersebut dan juga perbandingan kursi-kursi ini di PLN Johor dan juga PRU Johor yang menunjukkan data ni tidak sekata. Ada yang cakap sebab purata peratusan keluar mengundi adalah waktu PRN adalah 56%, peratusan keluar mengundi waktu PRU adalah 74%. So bagaimana? Apakah pandangan saudara tentang isu ini? Satu benda yang orang politik sentiasa ingat bahawa yalah, dalam politik ni risikonya sentiasa ada. Dan risiko tu memang datang setiap kali pilihan raya. Dan kena ingat sentiasa ingat, setiap pilihan raya itu akan menawarkan risiko dan akan menawarkan peluang yang baru. Faham tak? Setiap pilihan raya tu pun berbeza. Contoh macam kalau kita nak guna tu sebagai satu untuk kita analyse ataupun untuk kita kaji dari segi trend sokongan pengundi dan sebagainya, that's fair. Dan semua orang pun akan buat perkara tersebut. Tapi realitinya adalah setiap pilihan raya akan menawarkan bukan sahaja risiko tapi akan juga turut menawarkan peluang yang baru. Pokoknya di situlah, sebab itulah kat situnya kita akan tukar calon, kita akan tukar calon datang daripada parti komponen yang mana. Ini saya cerita daripada perspektif kita sebagai dalam Barisan Nasional lah. Kita akan tengok semula apa pencapaian ataupun apa sentimen lokal ketika itu. Dan pada masa yang sama kita tengok juga senario di negeri macam mana dan juga senario di persekutuan macam mana. Apa isu-isu besar yang mungkin mempengaruhi sokongan dan juga arus kepercayaan rakyat apabila sampai pilihan raya. Sebab itu macam yang saya katakan tadi, setiap pilihan raya itu sebenarnya bukan sahaja menawarkan risiko tapi juga menawarkan peluang baru. Sebab tu kalau saya secara spesifik, kenapa apa yang berlaku pada bulan Mac 2022 dan apa yang berlaku pada bulan November 2022 Tahun yang sama pilihan raya tahun yang sama, tahun yang sama. beza 6 bulan je. Berbeza kerana dalam tempoh 6 bulan tu somehow maknanya politik apa kemungkinan pun boleh berlaku, dan soal peratusan pengundi itu pun kita ambil kira, soal bagaimana dalam tempoh 6 bulan itu arus sokongan rakyat itu pun boleh berubah, siapa yang ketika itu mampu untuk mendominasi social medianya pun akan ada kelebihan. Itu sebenarnya strategi politik ataupun maknanya nak menunjukkan bahawa memang arus sokongan pengundi itu sentiasa dinamik dan boleh berubah. Yang mana itu yang sebenarnya yang menjadi kebimbangan setiap parti politik, khususnya calon-calon yang akan dipertandingkan bagi setiap kawasan, untuk memastikan seminimum yang mungkin mereka kalau boleh bergerak ataupun bekerja untuk mengurangkan risiko, dan pada masa yang sama semaksimum yang mungkin mereka akan bekerja keras untuk mendapatkan peluang, untuk memperbaharui peluang supaya dapat menang kursi itu. Sebab itu bagi saya dah jadi adat resam, orang kata asam garam dan juga orang kata realiti lah orang politik untuk berani mengambil risiko tersebut, dan sentiasa optimis untuk menganggap bahawa apabila berlakunya pilihan raya ada sebenarnya peluang baru untuk kita rampas dan juga untuk kita kekalkan kemenangan di setiap kerusi yang dipertandingkan. Jadi kalau tak berani, tak sama masuk politik lah.